Seterusnya kan, kita nak masuk berkenaan audit marketplace. So dekat sini ramai yang menjual dekat Shopee dan Lazada. So dekat sini antara perkara yang rakan-rakan boleh semak dan tengok semula sebab kita ada maklumkan lah. Pertama, selaraskan nama dan gambar produk supaya nampak kemas dan kena dengan keyword carian pelanggan. Seterusnya info produk yang lengkap, video produk, shop information, nama kedai. Nama kedai pun ni memainkan peranan. Janganlah tak rename semula kan mana yang jual dekat Shopee tu. Shop decoration nak membuatkan pelanggan jatuh cinta. Dan always online ni macam mana Mira nak sentiasa online ke? Sebab kalau contoh pelanggan nak chat kita, dia boleh nampak lesen kita bila. At least setiap 3 jam ke kena login semula. Maksudnya masuk tengok shop anda lah. Lepas tu promosi tu, kita ada promosi sepanjang tahun yang anda boleh setting dekat Shopee. Seperti bundle deal lah. Itu harga combo. And seterusnya update produk, listing optimizer seperti yang pihak Shopee ataupun Lazada sarankan. Contoh kekurangan gambar, tajuk terlalu pendek. So ini antara perkara yang anda boleh kemas kini kan untuk penjualan dekat Shopee. So kalau kat sini kita tengok kedua-duanya adalah produk yang sama, iaitu produk tudung sekolah Owning Scuba berdagu getah. Kita sebagai pelanggan, kita nak tengok apa? Kita nak tengok macam mana cara nak pakai ataupun close up dan sebagainya. Sebab tu dekat Shopee penting untuk anda update yang dia minta seperti contohnya adalah video. So kedai yang ni dia upload video. Ada video and penerangan bergambar lah. So untuk kedai yang lagi satu ni tak ada video penerangan yang orang nak tengok. Dia hanya gambar sahaja. So pelanggan mungkin tak membeli dekat sini tapi pelanggan akan membeli dekat shop yang ini. Sebab detail dia lengkap. So dapat sesuatu tak dekat sini. Seterusnya yang terakhir berkenaan audit TikTok Shop. Di mana kalau contoh yang rakan-rakan tahu dekat TikTok ni penjualan yang agresif adalah melalui live lah. So sebab dekat sini dia ada call to action CTA, dia ada consistency live and lagi satu video lah. Sebab dekat TikTok ni ada yang fokus affiliate sebab senang, dah ada rating produk kan, dah meyakinkan pelanggan. Ada juga yang listingkan produk dia sendiri, tak ada masalah. Alhamdulillah. So pelanggan tahu nak membeli dekat mana. And lagi satu mereka fokus buat live lah sebab bila dekat dalam live ni pelanggan mudah nak bertanya, ada two way communication lah. Kita menjawab terus melalui live, pelanggan komen apa yang mereka nak tahu. And seterusnya untuk konten-konten anda, so dekat sini kita cadangkan jika ada video review, unboxing dan testimoni ataupun video yang mendapat viewer yang tertinggi sekali, anda boleh pinkan dekat bahagian atas sekali supaya bila pelanggan masuk, mereka boleh fokus tengok yang tu dulu, mana video yang berkesan. Dan juga tambah lagi satu, dekat TikTok ni pun anda boleh letakkan sebagai macam highlight juga, contoh tudung sekolah ni Scuba, tudung sekolah ni Lembut, untuk konten-konten yang pernah anda postkan. So dia tekan je dekat anda punya highlight tu, dah terus tunjuk video-video tersebut. So dekat sini kita sharekan antara shop-shop TikTok yang aktif lah. So kat sini contoh yang ni tengok kan, dia ada tudung si Comel original, dia bagi tahu post cepat. So dekat sini membuatkan kalau pelanggan masuk kita dia, post cepat, so dia nak membeli. So dekat sini pun dia ada 3 video yang dia pinkan yang mana membantu pelanggan untuk mendapatkan info. Okay, seterusnya kat sini pula tudung sekolah si Comel Mazni ni kan, dia bagi tahu ada live setiap hari. So pelanggan yang nak membeli, dia akan follow Kak Mazni ni and nak tahu tentang produk tu melalui live sangat mudah sebab Kak Mazni buat live. So diorang ada two way communication. And seterusnya yang dekat sini juga tudung sekolah anak ni kan. So dia ada dekat bahagian bio ni ada CTA dia juga. Nak beli tudung sekolah, tekan je link shop. So dia orang dah tahu, tekan je shop kat bawah ni kan. So dekat sini antara profil yang membuatkan pelanggan trust untuk buat belian. Sekarang ni apa yang rakan-rakan boleh buat adalah first anda boleh kemas kini profile, lepas tu anda kemas kini bio and anda boleh post kenali saya untuk anda buat posting supaya nampak siapakah di sebalik tabir. So dari segi checklist ni profile, call to action, content dan juga trust. So cuba buat checklist ni dahulu and kita tengok ada tak perubahannya. InsyaAllah pasti akan ada.